semalam handphone aku jatuh masa aku nak masukkan dekat bakul motor, tak masuk tepat, jatuh atas jalan tar, terus crack tu, nampak tu, ada crack tu. Lepas tu kalau kau nampak ada kesan crack panjang sampai situ kat sini pun, atas ni pun ada crack juga. Aduh, letih. Nampak tak kesan crack tu? So tengah fikir ni, sama ada nak repair phone ke, nak ganti phone ke, ataupun macam mana. Sekarang kami berada di TRX, tengah on the way nak pergi ke Apple Store. Nak tanya untuk tu lah, repair screen tu berapa kena. Kalau tengok dekat Apple Support dalam 1499. So nak tanya sendiri lah dekat Apple Store tu senang. Itu ada juga option untuk boleh siap dalam satu hari yang sama. So tengok macam mana lah. Sana tu Apple Store. Bahagian repair dekat atas, dekat tingkat 2. Aku datang ni dekat tingkat 1. Ini untuk jual-jual, untuk beli kot. Jadi repair dia kata dekat tingkat atas. So jom kita naik atas. And dropping it into the shipping. Basically, any shipping Jangan pun. Sayang. you can pull out right away when you join the circle and then drop it. But if there is a gap like this when you try to pull it, it will cover the entire thing. 3 jam estimation. And one more thing is, when you Jalan dulu, put your color layer on top of the tengok full lain. yes, the color patterns, but we also can't see the lines underneath anymore. Ramai orang kan? We also have to adjust the order of our layers by pressing and holding on our color layer and bringing it down one end. So now I can see my color and I also can see my output. So that's it. And then go back. Okey, phone dah okey dah. Screen dah okey. Kena 1499 untuk tukar screen iPhone 15 Plus. Kurang RM1, RM1,500 dekat situ. iPhone Apple Store TRX. Ni baru ambil ni. Alhamdulillah, handphone dah okey. Dah tukar screen dah. Screen baru. Lepas tukar screen, terus pergi beli screen protector. Screen tempered glass. Aku beli tempered glass yang mahal macam ni, harga dia RM55. Tempered glass ni jenis matte. So korang kalau pakai iPhone, janganlah percaya dengan iklan iPhone tu kata screen dia power kan. Dia punya susah nak calar lah, susah nak pecah lah. Korang jangan percaya. Aku dah kena dah, jatuh sikit je pecah terus. So kos untuk aku tukar ni semua total dia RM1,499, kurang RM1, RM1,500 untuk skrin depan ni je, LCD dia. Tapi buat dekat Apple Store lah. Apple Store dekat TRX tu. Tak pasal-pasal terbang RM1,500. So ingat kepada pengguna iPhone, skrin ni korang better letak screen protector. Jangan biar dia kosong je. Sebab memang dia punya screen dia memang jatuh memang pecah lah senang cerita. Okay, ingat tu.